Okey, untuk tema sihir pada malam ni kita ada panggilan pada pukul 10.52 malam, Nor daripada Selangor. Okey, baik Nor, boleh kongsikan dengan apa yang berlaku kepada Nor sebenarnya? Okey, benda ni sebenarnya sebelum ni memang dah kena lah, tapi yang paling ketaranya tahun 2018 lepas kematian suami. Oh, okey. Okay. Benda ni berkenaan dengan harta. Sudah. Okey, baik. Okey. Jadi masa kena tu lepas kematian arwah ni, daripada situlah sampai berterusan sampai sampai kes sekarang jugalah kan. Benda ni masih lagi masih berlaku. Okey, sekejap Nor. 2018 selepas kematian suami, Nor terus menerima sihir. Ya. Jadi boleh tak sebelum kita pergi lebih panjang lagi, boleh tak Nor ceritakan apa sebenarnya berlaku? Maknanya sihir apa? Apa gangguan sebenar berlaku kepada Nor? Gangguan tu mula-mula tu dengar panggil nama kan. Lepas tu dengar orang berlari keliling rumah. Okey. Lepas tu macam ada satu malam tu tengah tidur, kaki tu macam, jari kaki tu macam ada benda gigit tau. Lepas tu bila bangun macam berdentung dekat siling tu macam ada benda jatuh macam tu lah. Macam orang rempuh kan. Masa tu Nor duduk dalam rumah seorang ke ada sekali dengan anak-anak ke sebagainya? Ada dengan anak-anak lah. Lepas tu bila buka je lampu tengok macam jari tu berdarah tau. Macam kena gigit. Jari yang digigit tu? Jari kaki tu. Memang ada darah lah. Okey. Masa tu dah rasa macam sakit-sakit lah, badan sakit, sendi-sendi semua sakit kan. Tapi kita ni macam tak nak fikir benda yang buruk lah kan. Tak nak fikir. Tapi hati tu memang dah tak sedap lah kan. Kalau dah macam kita pun masa tu dalam keadaan masih sedih kan. Lepas tu sebab apa tu? Tak ada. Lepas tu, okey tak apa saya teruskan. Macam saya dengar, memang saya masa tu memang tak boleh tidur malam. Sering kali diganggu? Ya, kalau tidur je, saya macam ada kat tempat lain. Kalau malam. Kalau nak tidur pun lepas subuh, saya boleh tidur. Kalau malam tu memang panjang berapa tahun tu memang tak tidur malam lah. Masya Allah. Satu hari tu malam tu saya dengar orang panggil, saya buka tingkap. Saya tengok ada satu api tau. Macam api tu dia terus kena dekat dada. Memang panas masa tu. Jadi maknanya jadi api tu dia terus menghala ke dada Nor? Masa tu. Uish, Masya Allah. Masa tu panas, lepas tu saya pergi mandi kan. Lepas tu macam ada bukan macam lebam, tapi tak kena tepat dekat jantung, dia kena tengah-tengah dada. Uish, ini memang nak buat kes mati terus ni. Itulah. Pergi berubat. Lepas tu ada satu hamba Allah ni, kenalan daripada Facebook lah. Dia tolong. Ubat daripada jarak jauh lah. Masa tu. Tapi berlarutan lah. Masa tahun 2019 tu kan COVID. Betul tak? Jadi kita tak boleh keluar pergi berubat mana lah. So masih dekat rumah dengan call je. Masa tu memang
kena tu macam dada tu memang macam jantung tu rasa macam nak keluar lah. Punya sakit memang lebam tu memang panas kat kawasan tu, memang panas. Ambil air batu letak macam tu kan. Lepas tu memang belakang yang kira lah memang sakit dekat area belikat tu kan. Memang sakit lah rasa tu macam nak mati pun macam tu. Nyawa dah nak habis ke kata macam tu kan. Lepas tu malam tu dah berapa hari tu, malam tu saya mimpi tapi macam betul. Saya mimpi saya katil dekat ruang tamu. Saya ada dekat situ tapi ramai yang datang tengok saya. Saya nampak orang tu tapi saya tak boleh cakap. Masa tu. Lepas tu orang datang tengok, orang nangis. Dia kata kenapa lah, tapi saya tak boleh gerak. Masa tu baru saya tahu saya mati. Masya Allah. Orang mandikan saya, kapankan saya, Uish. kebumikan saya. Masa tu. Lepas tu lepas tu bila sedar tu memang saya tak boleh nak bangun lah. Tak boleh nak bangun. Saya nak bangun tu rasa macam sendi-sendi ni macam Melenguh, sakit. Dikunci. Dia jadi lemah. Oh, okey. Dia macam lumpuh. Hmm. Okey. Dia macam lumpuh. Lepas tu hamba Allah ni lah yang tolong. Dia tolong buat dari jarak jauh. Dia tolong saya. Yang dia pun masuk ICU. Disebabkan dia tolong saya tu. Tapi saya dah masa dia ambil barang yang orang tu hantar dekat saya tu, dia ambil. Barang tu dia hantar 2. Maknanya sepasang. Lelaki dan perempuan. Jin lah contohnya kan. Jadi yang dia ambil satu tapi sebabkan dia ambil satu tu, dia jadi muntah darah. Lepas tu dia terus family dia bawakan dia ke hospital. Sebab dia tolong jarak jauh lah kan. Lepas tu yang saya ni masih lagi ada satu lagi. Dia duduk dekat ward dalam 2 minggu lah. Lepas tu dia keluar. Dia keluar, dia still lagi nak tolong. Masa dia tolong tu, dia buat daripada jarak jauh tu, saya muntah. Bayangkan yang saya keluar daripada mulut saya tu, kain kapan yang ikat kepala tu. Allahu Akbar. Yang memang dah kotor. Memang saya muntah, saya tarik. Memang panjang. Dah kotor dah. Masa tu. Keluar kain kapan tu, lepas tu keluar paku. Bila kita tengok tu, Kejap no. Yang kain tu no tarik sendiri? Tarik sendiri. Allahu Akbar. Tarik sendiri. Dia tarik sendiri. Memang tarik sendiri. Dia dah keluar, dah muntah tu. Memang tarik. Memang perut ni jangan cakap lah punya sakit tu kan. Dada tu sakit. Tarik tu panjang. Ikat kepala jenazah tu punya kain. Bahagian kepala. Keluar paku. Paku tu memang dah karat dah. Memang dah tak macam paku yang ni lah. Tapi macam dah ada karat-karat semualah. Dah keluar tu, badan tu rasa ringan lah lepas tu. Saya dah boleh jalan. Saya dah boleh lah. Nak buat apa pun, nak pergi bilik air ke apa semua dah boleh. No rasa kurang selesa ke? Tak, dia macam dekat kat dada sikit. Oh, okey, baik. Dia tak perlu situ. Lepas tu, bila malam yang ke 2 minggu, jarum karat keluar dekat
belakang pinggang saya. Jarum tu karat. Jarum yang bukan jarum peniti tu, jarum yang jahit baju tu. Karat ada tiga batang. Lepas tu daripada situlah, lepas satu yang jadi dekat saya lah. Baik. So daripada Ada apa benda yang nak orang tu nak buat saya supaya saya lumpuh, terseksa dan mati, tujuan dia. Tapi apa yang dia nak buat dekat saya tu tak jadi pada saya, tapi Allah terbalikkan pada orang lain. Pada orang lain tu maknanya orang yang masih lagi ada hubung kait. Ya, orang tu tak boleh jalan. Tapi tu yang buatkan saya lagi rasa kecewa. Sebab kita ialah orang yang paling kita percaya sanggup. Macam tu lah. Maknanya orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita kasih dan sayang. Betul. Tapi disebabkan harta dia boleh buat benda gini. Ya, terbalik pada dia lah. Benda tu macam saya nak cerita detail kan berisau juga kan. Tapi saya bagi kias lah orang yang saya hormat, orang yang saya jaga dia. Orang yang lebih tua daripada sakit, kita. Ya. Saya jaga dia. Lepas kematian suami, saya ambil alih jaga dia. Sampai saya duduk dalam 5 tahun lah saya masih bertahan kat situ. Dekat rumah tu. Kata saya ambil keputusan, dia keluar. Maknanya saya bela dia masa dia sakit. Tapi dia sanggup buat saya macam tu. Bila saya dah tak, bukan saya tak nak bela, saya bagilah yang sepatutnya yang boleh jaga dia kan. Saya ikut, kita pergi menjauh lah contohnya kan. Last kali dia halau saya daripada rumah dengan cara yang sedih lah. Macam tu. Jadi masa, sebab bila saya ambil keputusan untuk menjauhkan diri tu, benda tu nak pergi ke saya tu kurang. Maknanya nak hantar kepada saya tu, dia tak ada alamat, dia tak ada, jadi benda tu tak sampai. Jadi maksudnya di sini, maknanya Nurul kena sihir walaupun dah tinggal serumah gitu? Berdekatan rumahnya sebelah-sebelah. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi rasa macam saya jadi macam kecewa sangat-sangat. Rasa macam apa yang kita korbankan tu dia tak hargai pun. Malah menyakitkan. Boleh pula masa saya, contohlah saya keluar, boleh pula yang dalam TV tu cakap, kau sihat lagi ke? Bukan ke kau sakit ke? Itu yang dipersoalkan tu yang tua ke yang muda? Anak dia. Oh, Allahu Akbar. Ui, anak dia. Maknanya bersekongkol. Ya. Astaghfirullahaladzim. Jadi benda tu rasa saya tak pernah membalas. Cuma saya mengamalkan zikir lah. Zikir tu yang saya amalkan, maknanya saya serahkan bulat-bulat dekat Allah. Sebabkan harta, bahagian harta tu. Saya tak minta tapi diorang yang bagi. And then saya yang kena macam tu.
sampai uh, saya ni jadi macam, sebab saya ni sayang family kan. Sebab saya tak ada mak ayah, dah meninggal. Jadi itulah dia, orang kata orang tua. Itulah keluarga kita yang kedua tau. Ya, betul. Saya sanggup jaga dia. Walaupun lelaki kan, saya boleh rawat dia, bawa pergi hospital, pergi mana. Kan? Oh, yang tu lelaki? Ya. Masya Allah. Itu bapak muka saya. Banyak lagi lah daripada situ kan. Cuma dengan tolonglah jangan kata marah apa pun kita, janganlah kita mensyirikkan Allah. Balasan dia tu di dunia lagi Allah dah tunjuk. Oh, okey. Jadi maknanya masa dia buat ke Nor tu, masa tu dia sihat lagi. Dia sakit. Dia mana adalah sakit. Dia dah sakit. Sakit orang tua. Sakit orang tua lah. Tapi saya rawat dia. Dia nak apa, semua saya uruskan, makan, minum apa semua kan. Disebabkan hasutan cucuk daripada ni kan, dia sanggup. Dia sanggup. Okey, faham. Itu terbahat sekali. Tapi kita ni tak ada, saya langsung tak ada kata nak balas ke apa ke. Cuma saya serang Allah, ya Allah ampunkan dia. Maknanya saya tak ada nak balas dendam ke apa. Cuma saya rasa kecewa yang sangat. Saya faham tu. Tapi sebelum tu saya nak tanya, masa arwah ada, hubungan semua baik dengan adik-adik ipar, dengan ayah apa semua? Baik. Baik tu sebab baik bersebab kami tu anak bongsu lelaki seorang. Jadi ada lagi lah dengan macam-macam benda lah diorang buat kan. Dalam pada masa tu dia hantar makanan. Kita ni ingat family baik kan. Tak ada kata nak rasa yang tak baik kan. Jadi dalam buat makan-makan tu, dia panggil pasal makan, balik dah muntah darah macam tu kan. Last saya pilih mengelakkan diri dan menjauhkan diri. Tentulah tak ada rasa macam, tapi kecewa yang teramat-amat kecewa lah. Faham. Memaafkan tapi tak boleh melupakan. Betul. Tapi itu adalah kisah Nor pada malam ni. Motifnya adalah terkena sihir disebabkan harta. Ya. Okey. Bahagian masing-masing dah dapat, ada bahagian masing-masing. Cuma yalah, kita ni menantu kan. Anak dia dah meninggal. Tapi itulah, sebabkan rasa iri tu, tamak tu. Okey. Dia sanggup macam tu. Mulut manis, baik, cakap lembut. Orang tak sangka lah macam tu kan. Tapi cuba nak jumpa dia masa saya last jumpa dia masa dia meninggal. Itulah saya jumpa. Saya pergi jugalah. Saya pergi juga jumpa. Yang lebih tua tu. Yang lebih tua tu. Tapi masalahnya sekarang ni, sebab tadi Nor khabar yang benda tu masih lagi berlarutan sehingga sekarang. Ya, betul. Maknanya masih lagi dihantar lah sekarang ni, ataupun yang kesan lama tu masih lagi belum sihat? Kesan lama tu masih ada sebab bila organ dalam dia dah makan masa untuk pulih. Jadi dia sekarang ni mencari juga. Ada lagi ura-ura yang dok puas hati tu? Dia contoh dia macam ni lah,
bertali arus tau. Kita Hmm. buang. Yang ada lagi link hantar macam tu kan. Jadi masih juga merawat lagi lah, tapi tak seteruk dulu. Faham. Maknanya dalam 2 tahun ni kira okey lah. Cuma tinggal kesan-kesan dia, efek daripada tu lah yang buatkan kesihatan ni drop lah. Okey, baik. Jadi betul lah apa yang dikatakan Noh. Memaafkan tu boleh, tapi tidak boleh melupakan. Tapi tak apa, alhamdulillah sekurang-kurangnya Noh dah pun memberi keampunan, dah memberi maaf. Walaupun orang kata benda tu perik, pedih, sedih, perik dan sebagainya dok. Tetapi kita sebagai manusia, kita tak layak nak menghukum sesama manusia. Walaupun perbuatan itu memang sangat zalim lah. Okey, dan sebelum itu ada sedikit pesanan lah kepada Noh berkenaan dengan rawatan tu. Kalau boleh lah, kalau boleh Noh cuba elokkan buat rawatan secara jarak jauh. Okey. Bukan saya tidak menidakkan. Cumanya cuba Noh fikir balik. Masa Noh tarik kain tersebut, tiba-tiba Noh pengsan. Tak ada orang dekat rumah. Apa yang berlaku? Dia macam ni. Masa tu sebab jarak jauh tu sebab COVID. Kita tak boleh nak jumpa. Okey, baik. Tapi lepas habis COVID tu, saya continue dengan berjumpa lah. Merawat dengan depan-depan lah. Okey, baik. Itu yang sebaiknya. Sepatutnya untuk proses rawatan jarak jauh ni, dia ada risiko sebenarnya. Dia ada risiko yang sangat besar kepada pesakit lah yang merawat. Tak ada masalah mana tau. Cuma takut kalau kita kena rasuk, kipas berpusing, macam-macam hal boleh berlaku. Tapi kalau Noh kata dah tadi, bila dah buat rawatan secara berdepan tu, alhamdulillah lah. Kami pun di sini akan mendoakan lah semoga Allah berikan kekuatan pada Noh dan juga anak-anak. Betul. Sebab masa tu darurat kan. Betul. Kalau faham. Lambat, masa tu memang boleh membawa maut. Betul. Masya Allah. Baik, saya faham. Okay lah. Apa-apa pun dekat sini saya nak bagi tahu, zikir Allah tu maha kuat. Betul. Dan zikir memaafkan itu. Memaafkan. Baik. Walaupun susah, walaupun ikhlaskan, memaafkan betul-betul, kita serah pada Allah kan. Tak perlu kita balas apa pun. Allah akan tunjuk satu persatu. Betul. Kadang-kadang kekuatan tu hadis selepas kita memaafkan orang. Betul tak? Betul. Masya Allah. Makna ya Allah ya Jabbar, ya Allah aku serahkan segala apa pun pada engkau. InsyaAllah. Tapi ni lah kata pengalaman yang paling pelik lah, kita kehilangan orang yang kita sayang. Dan orang yang kita sayang sanggup buat kita macam-macam. Ya. Masya Allah. Baik, saya faham tu. Okey, terbaik Noh. Terima kasih di atas perkongsian dalam Kitab Hitam pada malam ni. Terima kasih banyak Noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah.